Dekat Malaysia ni memang kita boleh hidup walaupun kita tak ada pendidikan. Tetapi macam Nik kata tadi, kita terpaksa effort tu kena berkali ganda daripada orang. Ada setengah orang daripada SPM, kalau dia memang ada betul-betul kesungguhan untuk belajar, untuk majukan diri boleh. Tetapi memang effort dia sangat ni lah. Sangat gila. Sangat gila-gila. Kau memang kena kerja, kena tunjuk kat bos kau boleh perform. Kan? Kau kena make sure mata bos tu tertumpu kat kita supaya kalau boleh lalu lalang bos lalu lah kan. Jadi bos pun nampak dia ni ada office kan. Dia ni boleh buat kerja. Kalau ada aktiviti kau kena volunteer. Bos tak apa bos saya boleh buat. Bos tak apa bos. Memang macam nampak macam mengampu sebab kita nak tunjukkan potensi kita. Kalau tak bos tak akan perasan. Kan? Itu satu caranya. Satu cara lagi ada setengah orang tu lepas SPM bila dia dah kerja setahun tu baru dia realise tak boleh, aku kena study juga. Itu yang kita ada universiti yang membuat pengajian jarak jauh ni, belajar sambil kerja. Kerana dia tahu tanpa education tu pun dia tak boleh nak naik pangkat. Especially contoh macam government kan. Government lagi lah. Government memang kalau you nak naik pangkat kena memang ada syarat-syarat dia. Salah satunya based on CJ lah. Ya, based on CJ betul. Contoh katalah you berada kat grade berapa sekarang? Grade 17, 19 kan? N17, N19. Itu kira macam level SPM. Tapi kalau you nak pencen selesa sedikit dengan grade yang bagus, you kenalah belajar.